Jom ikut saya tanam pokok bunga. Mula-mula jom kita shopping dulu. Orang suka menanam ni memang tak sah lah kalau tak pergi nursery. Jalan saja dalam nursery pun kita rasa syok. Tak beli pun tak apa. Abang nursery ni follow saya, dia kata, terima kasih bang. Terbaiklah nursery ni. Nursery ni terletak dekat Jerantuk Pahang. Siapa tahu komen kat bawah. Macam-macam ada. Berbalik kepada tujuan utama, kita nak beli bunga Izora. Kita nak buat bunga pagar. Antara tips mudah nak tengok pokok tu sihat, tengok pucuk dan kita tengok batang dia. Kalau cantik kita boleh beli. Jadi saya pilih 3 jenis warna berlainan. Kalau tanah korang berbatu, korang kena beli ni tanah campuran dan jom kita bayar. Pelaburan kita hari ni adalah RM47 sahaja. Lepas tu kita gali dulu tanah, kita sediakan benih dan kita beli baja organik untuk suburkan tanah dan kita beli baja kimia. Mula-mula saya letak baja organik dulu, lepas tu saya letak tanah campuran atas dia. Koyak polybag, jangan bagi pecah dia punya tanah, dan kita letak di dalam lubang kambus. Last saya baru letak baja kimia, saya guna baja bunga. Tanam lagi 2 benih dan dah siap. Bye bye. Assalamualaikum.